Harga emas naik, tuan-puan boleh jadi kaya ke? Sebenarnya, kenaikan harga emas dia tidak akan membuatkan kita jadi lebih kaya. Kenapa? Contoh mudah, kalau hari ini tuan-puan ada 1 dinar, selepas 10 tahun tuan-puan hanya ada 1 dinar yang sama, maka tuan-puan hanya akan dapat keuntungan 1 dinar sahaja. Kekayaan kita kekal bersamaan dengan 1 dinar, tak bertambah dan tak berkurang sekalipun. Tapi andai kata tuan-puan ada RM1,400 pada 10 tahun yang lepas dan selepas itu saving tersebut tuan-puan tak tambah tuan-puan, ianya kekal RM1,400, maka kita semakin miskin. Sebenarnya nilai 1,400 tahun lepas dan 1,400 tahun ini dah tak sama. Jadi kalau tuan-puan nak bertambah kaya dengan emas, maka fokus sahaja dengan pertambahan gram dari masa ke semasa, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Jangan sekadar peduli tentang harga. Kalau pada tahun 2023 kita dah berjaya adakan 100 gram emas, maka pastikan tahun 2024 kita adakan 200 gram emas. Maka itulah yang membuatkan kita semakin kaya. Jadi ingat, dalam simpanan emas jangan tengok harga, fokus dengan pertambahan gram masing-masing, sebab kita nak maksimumkan simpanan kita. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas pada hari ini, nak saya bimbing dalam simpanan emas, maka tuan-puan boleh terus klik link di bio ataupun terus rujuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan guide tuan-puan dalam simpanan emas bersama dengan Public Gold.